Assalamualaikum and good morning. Oh, sekarang dah pukul 10 lah. Aku dah jalan sejam lah. Ni. Tengok. Sejam aku dah jalan. So, hari ni buat biasa. Taman depan rumah. Aku dah jalan sejam. Hari ni start lambat sikit. Sebab tadi ada kerja sikit. So, this is what I have been doing. Try to buat 30 minit. But end up aku terbuat sejam. Lah. Tapi itulah, hari ni aku tak pakai knee brace. Sakit ni, rasa sakit. Tapi layankan aja. Malah nak macam banyak kena. So hari ni kita nak borak pasal topik yang best lah. Aku nak cerita pasal bagi aku duduk je. Hari ni aku nak borak pasal apa yang aku dah dapat lepas aku dah turun 25 kilo. Year to date hari ni aku timbang aku dah turun 25.3. Dah 25.3. Banyak turun dah. Benda yang aku notice first kali, jam. Dia cakap jam semakin longgar, perut semakin hilang. Dia jadi macam invisible. Dan aku rasa macam tangan-tangan aku dah jadi macam makin runcing. And dah start nampak macam ada tone, ada bentuk dah. Tidak sebelum ni macam plump je. Wajah macam nampak tengkuk lah cerita dia. Senang cerita nampak tengkuk. Sebelum ni tak nampak tengkuk. Lepas tu pipi pun dah macam dah tak kembung, dah tak pau. So itu yang some of yang aku rasa lah. And yang paling utama kan, beban kepada lutut ni. Kau tidak rasa sangat tak ada harap. Extra tekanan. Sekarang ni dah 25.3 kilo free kiri dan kanan. Ni yang paling teruk yang ni lah. Ni sebab aku surgery tahun lepas. Sakit ni. Sakit. Bunyi keletuk-keletak ni. So itu yang aku boleh share yang aku rasa best untuk aku sebab ringan ni. Banyak lagi lah pakai baju rasa comfortable. Baju tak boleh pakai, dah boleh pakai. Apa lagi tu lah. When what I have been doing, I stay in calorie deficit. I watch what I eat. Aku jaga aku punya pemakanan. Jangan makan gula. Cut sugar. You cut sugar. And that's about it. And senaman lah. At least 30 minutes. And it seems to work. Sebab ramai duk PM aku tanya macam mana kan. Okay, aku buat video ni untuk korang punya reference lah. Kalau kata korang rasa video ni memberi manfaat, korang boleh lah like, share and follow. And subscribe also. So tu lah. Aku bukan fitness influencer ke apa benda pun. Aku seorang yang gemuk. Yang aku rasa I would like to lose extra weight lah. Tu lah. As of now aku dah turun 25.3 kilo. And I would like to lose more. Target aku nak lose at least 2 digit lah. Daripada 100 lebih ni jadi 99 dulu. Tu at least tu my target lah. And yes, from the journey, you tak payah tengok jauh sangat dah. Macam for me, I look at the smallest number dulu. Target turun 10 kilo. And lepas 10, another 10 je 20 kilo. So realistically, my next target should be another 10 kilo lah. Another 5 kilo lah. Untuk 30 kilo. Something macam tu lah. Relax je. Trust the process. Love the journey. Layan je. Kalau kata orang kata apa-apa benda orang nak mengata, let them speak. Kau prove by yourself yang kau orang boleh kurus dengan doing this sort of activity lah. And also what I can notice, once you dah losing more weight, you felt happier, healthier. And kau tidak nak bangun, ni dah macam senang je. Kau tidak berat tu something yang macam I notice lah. And I believe ramai yang duk follow aku apa semua, mungkin korang pun berada di situasi yang sama. Let's say korang diabetik ke, pre-diabetik ke, obese ke apa benda, buatlah macam apa aku cakap. At least 30 minit jalan je. Kalau if you don't have the opportunity, you don't have the time, kalau kata bawa kereta tu park jauh sikit so that you can boleh pergi
you're gonna get extra step. Try to get 10,000 step per day. Kalau kata ada stairs, boleh guna stairs kat office, something macam tu lah. Faham kalau yang kerja office ni banyak duduk, so susah nak dapat step kan. Yes, understood. So that is the way yang korang boleh curi lah. So aku rasa ni lah baby dan aku pagi ni. Nak end this video lah. So jangan lupa like, share, follow, comment. Bye bye.